Kalau siapa ingat, daripada tahun lepas lagi saya cakap, 5-6 bulan sebelum pilihan raya, mereka akan mulakan drama kononnya UMNO berperang, UMNO berbalah dengan DAP. Nampak tak? It's happened now. Ini adalah drama. Dan sebenarnya kita sudah pun terperangkap. Terutama sekali PAS. Tak percaya, tunggu dah lihat. Ya, kalau dia keluar nanti pun betul lah. Itu biasalah Sofian Suhaimi. Bila dah nak pilihan raya, dia perlukan sokongan rakyat. Kalau dia tak keluar, dia tak buat drama macam ni, rakyat akan tolak dia. Ini adalah drama. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah perjuangan PAS yang dibawa selama berpuluh tahun itu. Perjuangan parti-parti yang nak melawan kepimpinan yang korup itu. Saya. Okay? Memanglah. Sekarang ini, mereka, kan saya dah cakap, siapa mengikuti live saya daripada tahun lepas? Ini adalah drama. Okay? Kenapa saya cakap macam tu? Cuba you ingat balik. Tak percaya, you boleh record apa yang saya katakan. Ya, nak patah balik pun dah tak boleh. Kenapa saya cakap macam tu? Saya dah cakap, UMNO dengan PAS berkongsi pengundi yang sama. Okey, berkongsi pengundi yang sama, iaitu orang Melayu yang kebanyakan. Sebelum ini, UMNO mendapat sokongan yang hebat, 2/3 di dalam parlimen. Tetapi kenapa hari ini orang Melayu sudah beralih? Selain berpecah pergi kepada PKR sikit, pergi kepada Parti Amanah, pergi kepada Parti Bersatu, dan yang banyak adalah pergi kepada Parti PAS. Kenapa orang Melayu sudah beralih sokongan daripada UMNO pergi kepada Parti PAS? Kerana orang Melayu sudah pun mula sedar. Kerana pendedahan demi pendedahan, orang Melayu pun sedar yang bahawasanya, yes, sudah sampai masanya kita kena cari a new entity. Parti politik yang benar-benar boleh melawan kepimpinan yang korup. Kerana negara kita ini dirosakkan oleh kepimpinan UMNO.